Ini aku nak share sebab sebelum ni aku pernah share video tentang aku pasang 2 bidai tu. Dan berdasarkan komen-komen kat dalam tu, ada yang minta aku tunjuk cara macam mana nak susun tali dia. Okey, aku dah bawa turun bidai ni yang tadi terletak dekat atas tu kan. Aku letak kat bawah. Daripada sini senang sikit lah aku nak cerita macam mana susunan tali ni yang sebenar. Okey, yang ini takal ni akan berada sebelah belakang. Yang ini sebelah luar yang menghadap matahari. Ini sebelah belakang. Takal dia berada kat sebelah belakang. 2 takal ni, satu sana dan satu sini berada sebelah belakang. Dan tali dia, kau kena susun macam ni. Tali ni dia akan berpusing lalu ke bawah dan lalu sebelah depan dia hinggalah ke sini. Kat sini dia akan ikat mati. Lalu depan dan tembus hingga ke bawah, bawa ke atas. Daripada sini dia akan lalu ke takal. Takal ni akan bawa ke takal sebelah sana. Yang ni pun sama juga. Dia akan lalu ke belakang dan daripada sini. Yang ni diikat mati. Ni sebelah luar tadi kan, diikat mati lalu ke sini, lalu kat bawah dia sehingga tembus keluar sebelah belakang ni. Keluar sini dan lalu ke sini, lalu ke takal. Yang ini satu daripada takal sebelah sana kan. Satu dekat sebelah bawah tadi. 2 tali ni akan menjadi satu. Yang satu ni, yang inilah yang kita akan tarik nanti untuk menaikkan bidai ni ke atas atau ke bawah mengikut tahap keselesaan korang.